berumur 21 tahun, berasal daripada negeri Johor. Saya merupakan anak bongsu daripada 2 orang adik-beradik. Saya adalah seorang beautician dan juga saya menjual produk di dalam TikTok sebagai kerja sampingan. Saya anak kelahiran negeri Johor dari Kulai. Di Johor juga mengandungi pelbagai kaum seperti Melayu, India, Cina dan lain-lain. Johor adalah kaya dengan tradisi budaya termasuk makanan tradisional yang unik seperti laksa Johor dan permainan tradisional seperti gasing. Johor juga sebuah negeri yang kaya dengan tempat-tempat menarik seperti Legoland Malaysia Resort dan juga Istana Bukit Serene. Advokasi saya adalah untuk memperkasakan wanita muda supaya berani dan yakin diri. Projek saya bertajuk Cantik Berjiwa. Ia bertujuan untuk membantu wanita muda memahami bahawa kecantikan sebenar bukan hanya dari rupa, tetapi juga dari hati dan fikiran. Saya percaya wanita yang yakin dengan dirinya adalah wanita yang paling cantik. Tujuan saya adalah ingin menggunakan platform ini untuk memperjuangkan isu-isu sosial yang dekat di hati saya seperti pendidikan wanita dan kesihatan mental. Saya menyertai Sri Kandi Malaysia 2025 untuk menjadi suara perubahan dan saya mahu memainkan peranan dalam komuniti dengan menyuarakan isu-isu yang dekat dengan hati wanita. Untuk berjaya, kita mesti berhijrah dari zon selesa ke zon yang mencabar. Pertandingan ini bukan tentang menjadi lebih baik daripada orang lain, tetapi menjadi versi terbaik diri sendiri. Saya Sri Shashmira Rafi binti Abdullah, finalis Sri Kandi Malaysia 2025, satu-satunya wakil daripada negeri Johor.